Anemia bermaksud paras hemoglobin, iaitu sel darah merah yang bawa oksigen lebih rendah daripada biasa. Dalam warga emas, sedikit penurunan ini memang boleh berlaku dan tidak semestinya bermakna sesuatu yang serius. Ramai masih boleh berjalan, makan dan jalani aktiviti harian seperti biasa. Kadang-kadang cuma rasa cepat penat sedikit. Itu pun sering dikaitkan dengan faktor usia. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak anggap semua anemia itu normal. Ada keadaan seperti kekurangan zat besi, masalah buah pinggang atau kesan ubat yang boleh mempengaruhi bacaan darah. Sebab itu, satu bacaan sahaja tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Kita lihat keseluruhan keadaan, simptom, sejarah kesihatan dan keputusan ujian lain. Jika bacaan rendah tetapi stabil dan tidak mengganggu, kadang-kadang hanya perlu dipantau. Jika ada perubahan atau simptom, mungkin perlu siasatan lanjut. Antaranya ialah ujian ultrasound dan endoskopi. Jadi anemia dalam warga emas bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ia perlu difahami dalam konteks yang betul. Jika anda atau ahli keluarga menerima keputusan seperti ini, berbincanglah dengan doktor anda supaya dapat dilihat secara menyeluruh dan penjelasan dapat diberikan.